Assalamualaikum. Hari ni ada sebiji table fan brand Panasonic. So dia punya model dia FMN 404. Problem dia kipas tak pusing tak ada power langsung. So kita akan buka check tengok apa masalah dia. Jom. Dia punya condition agak kotor, berdebu, berhabuk semua ada. So kita cuci dulu sebelum buat kerja, lagi senang kemas sikit. Penuh habuk, cuci dulu. Bearing dah bunyi Tanya kena tengok bearing Tapi tak apa, kita check dulu kita punya motor dia. Kalau kita boleh servis, kita servis. Kalau tak boleh servis, kita tukar bearing baru ataupun tukar motor tu baru. Kena tengok dulu. Apa-apa pun kita kena buka dulu. Tapi kat sini dah boleh dengar memang bau bearing. Dia rosak ni disebabkan habuk Bila habuk kita tak cuci, nampak tu dah karat dah habis. Habis karat. Tukar bearing Kalau tak boleh, kita servis je lah. Dekat atas ni dia ada thermal fuse. So kita check dulu thermal fuse okey ke tak okey. So set pada multimeter, set buzzer punya mode lah. So kat sini ada dua terminal. Dua terminal ni putih. Kita cuba zoom sikit. Yang ada dua terminal lah. Satu, dua. Ni wire yang keluar daripada thermal fuse kalau thermal fuse ni okey, dia akan ada continuity macam ni. Dia akan bunyi So dia tak bunyi ni maksudnya dia dah putus. So kita kena buka, tukar dulu thermal fuse. Buka dulu cover ni. Cover ni buka dulu. Dalam ni kita boleh nampak thermal fuse. Kita boleh potong tu wire ni.
potong dua ni. 1, 2. Okay, so ni thermal fuse lah. Nak lebih confirm kita boleh check dekat luar. Okay, jadi kita check dulu pakai multimeter thermal fuse. Okay, untuk check thermal fuse pastikan multimeter dalam mode buzzer. Okay, kita letak probe antara dua-dua kaki ni. Bila tak ada macam ni, tak ada bunyi, maksudnya thermal fuse dah putus, dah rosak. Okay, sepatutnya dia bunyi ya. Okay, saya akan ambil yang okey punya thermal fuse. Okay, ni thermal fuse yang okey punya. Yang okey dia akan bunyi macam ni. Kalau yang tak okey, dia tak bunyi sebab dia dah putus. Okay, so kipas ni ada dua penyebab kerosakan dia. Pertama, thermal fuse ni dah rosak lah, dah putus. Okay, kedua dia punya bearing bearing dah rosak teruk. So penyebab putusnya thermal fuse ni daripada bearing dulu, maksudnya bearing yang rosak dulu. So penyebab bearing pula daripada habuk yang tak cuci. Okay, so rajin-rajinlah cuci. Okay, so kita tukar bearing dulu, lepas tu baru kita tukar thermal fuse. Lepas kita buka gear ni dulu, dismantle dulu gear ni. So dekat belakang ni ada satu bearing, dekat depan ni ada satu bearing. Bearing belakang ni nampak macam okey lagi, tak ada kesan-kesan karat, tapi tak apa, kita akan tukar dua-dua kalau boleh. Kalau tak boleh tukar, kita tukar motor. Tukar 4 skru ni. Okay, cabut glue pin ni, baru senang buat je. Okay, pin.
So bearing ni kita akan tukar 1, 2. Yang belakang ni okey lagi, tapi tak apa, kita tukar dua-dua. Sebelum nak buka bearing ni, kita kena cari bearing pula dulu. Okay, so bearing ni punya part number dia sama je dua-dua, 608Z. So kita nak tukar bearing pun kena bearing yang sama juga, kena cari yang model yang sama. Okay, 608Z. So sebelum nak cabut shaft ni, make sure kita cuci dulu bahagian ni. Okay. Lepas tu kita buka belakang ni, dia ada satu clip, dia macam stopper lah. Kita buka dulu clip ni. Okay, ni pakai ni. So baru kita cabut Okay, make sure paku ni dia center dengan shaft. Sini pun center. Okay, baru kita pusing benda ni. So nampak bearing dia akan tercabut sikit-sikit. Okay, satu sebelah lagi. Okay, paku center dengan ni pun center. Itu kunci. Tu kita pusing pelan-pelan. Okay. Okay, bearing ni kita nak tukar 608Z coding dia. Jom kita tukar. Okay, ni bearing yang lama yang kita dah buka. Memang ketat, memang dah jam. So ni bearing yang baru, ni bearing lama, color pun dah berubah. Itu kita cari model yang sama, brand yang sama. Okay, kita nak pasang balik dekat shaft kipas ni. Sebelum pasang kita sapu sikit lah, kita gosok sikit dia punya kesan-kesan karat ni, cuci sikit. Kalau boleh kita buang minyak sikit lah, jadi senang nak masukkan. Okay, sebelum pasang bearing, kita pasang balik klip ni. Klip ni kita pasang balik.
bearing dah siap, memang lembut bearing baru. So pasang balik. Okay, pasang balik skru ni 4 biji. Alright. So kita pasang thermofuse. Thermofuse di dua bawah ni. So tu position dia, position thermofuse. Kita zoom sikit. Okay, dia nampak ni thermofuse lah. Dia duduk dekat, dia rapat dengan winding. Okay, so kita just solder balik tempat yang lama. Solder kaki ni, solder kaki ni. Okay, kita on solder dulu. Solder ni balik, solder ni balik. Sementara tu kita boleh pasang dam ya, gearbox ni. Okay, kita dah siap pasang box. Lepas tu kita nak solder ni balik.
Alright. Okay. So kita dah solder. Kita boleh check juga kapasitor punya value. Kat sini dia tulis apa. Biasa kalau 16 inci 1.5 microfarad. So kita cuba check tengok. Buka satu kaki. Kita check. Okey. 1.45 masih okey lagi. Biasa dia 1.5 untuk 16 inci. So, kita pasang balik wire capacitor ni. Okey. Solder boleh off. Okay, so kalau dah macam ni kita dah boleh try test tengok untuk boleh pusing tak betul. Try on tengok. Okay, kasih speed 1, speed 2, speed 3. Alright, dia dah pusing, kita pasang balik semua. So skru ni boleh pasang. Buka skru dua ni. Okay, kita adjust sikit dia punya length. Okay.
Kita pasang ni pula. Balik. Kita pasang balik. Pin. Kita dah pasang dah. Pin boleh pasang. Kita pasang balik. Alright. Alhamdulillah. Siap. So itu sajalah kongsian kali ni. Bila dapat kipas brand Panasonic, dia masih boleh lagi tukar bearing, tukar thermal fuse, masih boleh repair lagi. So itu saja kongsian untuk kali ni. Okay, Assalamualaikum. So saya nak kongsi barang yang kita tukar untuk repair kipas tadi, 2 biji bearing dengan thermal fuse. Boleh buat sendiri kalau rajin. Okay.